Assalamualaikum semua. Hari ini saya berada di Budapest, Hungary. Ini adalah hotel saya. Hotel saya ni terletaknya betul-betul di heart of Budapest, dekat je dengan Sungai Danube. Trip kali ni sebenarnya ad hoc. Trip tak panjang untuk kali ni, cuma 3 hari 2 malam. Kita baru sampai semalam. Itu dah kira 1 malam. Dan hari ini kita ada 1 hari lagi sebelum kita balik semula ke Saudi pada besok pagi. Sekarang ni musim sejuk, di mana siangnya pendek, malamnya panjang. Matahari naik pun lambat, pukul 7 pagi dan akan terbenam dalam pukul 3.30 petang macam tu. Jadi siang tu pendek sangat. Kita ada masa yang sangat terhad, kan, memandangkan kita pun cuma ada 1 hari je untuk kita explore bandar Budapest ni. Saya dah ada drop lokasi yang nak orang kata apa, dilawat lah. Just drop pin, kita pergi ambil gambar, buat video sikit, lepas tu kita caw sebab kita nak kejar masa kan. Kita ada semua 1 hari je. Okay, let's go. First kali kita nak pergi ke Sungai Danube. Sungai Danube dengan hotel ni dekat je, seberang ya. Kita nak tengok pagi-pagi orang Budapest buat apa kan. Kalau kita tengok pun tak ramai sangat orang ni. Jom lah, kita redah je. Dekat depan ni Central Market Hall tau. Dia macam pasar. Dalam ni ada jual macam-macam lah. Dia jual orang kata apa, buah-buahan, daging, barang-barang keperluan orang-orang Budapest memang dekat saja dengan hotel kita. Ini hotel kita. Ini dia punya Central Market. Dekat depan Central Market ni ada apa tu, Danube River. Jadi kita ingat sebelum nak ke Danube River tu, kita nak tengok lah ada apa dalam Central Market ni. Tapi saya tak rasa banyak lagi kedai buka sebab still awal pagi lagi kan. Tapi tak apalah kan, alang-alang nak pergi ke apa tu, Danube River tu, kita go through Central Market ni jap. Jom kita nak tengok je apa ada kat dalam. Kita berada di dalam Central Market. Seperti yang dijangkakan lah. Dalam ni tak berapa meriah lagi. Mungkin disebabkan oleh masih terlalu awal. Jadi kawasan ni lebih kurang macam pasar yang tertutup. Tapi itulah, dijaga elok lah. Dia tak ada apa tu, lantai pasar ni tak ada basah-basah, semua kering. Lepas tu ada jual buah-buahan, ada jual daging. Daging macam-macam daging adalah. Daging yang boleh makan ada, daging yang tak boleh makan pun ada. Mungkin orang Budapest datang sini untuk beli barang keperluan rumah lah. Boleh kata semua keperluan masakan hari-hari ada dekat pasar ni. Cuma itulah, mungkin kami datang sini terlalu awal, dia tak meriah sangat. Dan masa kita pun terhad kan, kita tak boleh nak tunggu orang kata apa lama sangat sebab kita nak cover banyak tempat ni. 1 hari tak cukup kan. Tapi cantik lah pasar ni, kemas lah, elok lah, dihias-hiaskan dah nak Christmas ni kan. Cantik lah pasar dia, tak ada bau-bau pelik pun, tak ada. Sofa okey lah. Kita tak tahulah kan tengah hari kalau ramai orang kan. Sebab sofa tempat ni bersih, selamat. Dan sini macam dia friendly sikit lah. Bolehlah ambil kamera, rekan-rekan video. Dia orang okey, insyaAllah. Dalam Central Market ni, laluan dia kan ada jumpalah macam ada tulisan-tulisan macam ni. Ini sejarah dia ni rasanya. Saya tak pasti sebab tak ada pun satu tulisan dekat sini dalam bahasa Inggeris lah, semua dalam bahasa Hungary. Apa yang diceritakan ni saya tak tahulah. Tapi ni saya agak-agak lah ni kan. Ada gambar-gambar orang apa tu dengan produk pertanian dia. Ada orang tanam salad ni, mungkin sejarah pertanian ke ataupun sejarah tempat penubuhan ni ke. No comment lah, saya tak boleh nak cakap apa sebab saya pun tak faham dia tulis apa kat sini. Dan ini dia orang punya apa ni, farmer lah, pakaian tradisional mereka lah kot pada suatu ketika dahulu. Tapi geng, betul lah geng, mungkinlah terlalu awal sangat. Tempat ni memang best ni rasanya, cuma
awal lagi ni kot. Kalau ada masa nanti kita cuba datang sini balik. Time orang kata peak hour lah. Mungkin ada benda yang kita boleh ni kan, tengok. Okay, jom kita pergi ke Danube River. Ini Central Market yang kita masuk tadi. Sebelah kanan ni hotel yang kita orang menginap lah. Di manakah arah Sungai Danube? Sungai Danube berada di situ. Kita seberang je jalan ni. Jalan sikit je dah sampai Sungai Danube. Kita dah sampai, okey, dekat belakang Sungai Danube. Kereta api dia memang betul-betul dekat sebelah sungai. Ini tram Dan dekat depan Sungai Danube ni ada university. Ni budak-budak dia nak pergi kelas lah ni kan. Dia orang kena belajar, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan 4 flat demi masa depan mereka yang terbilang. Katanya lah kan, masa kita mula belajar, cikgu selalu cakap macam tu kan. Okey, kita fokus balik. Tengok ini dia Sungai Danube. Okey, dekat sebelah sana namanya Pez. Dekat sebelah sini Buda. Macam tu lah, dia ada dua nama. Sama ada sini Pez ataupun sana Buda. Digabungkan nama dua tu, dapatlah nama Budapest. Jadi Budapest ni gabungan nama dua bandar lah. Macam Shah Alam dengan Kelang. Shah Alam Kelang gitu. Sini Budapest, jadilah Budapest. Kita cross sungai je, kita pergi ke kawasan Pez. Kita cross balik ke sini je, kita pergi ke kawasan Buda. Okey. Sungai ni disambungkan oleh jambatan lah. Ada beberapa jambatan. Ada satu jambatan kat belakang ni. Kita pusing depan. Ada satu lagi jambatan sebelah sana. Kalau kita tengok lagi ke hujung tu pun ada jambatan lagi ya. Tapi kalau pergi ke Budapest, kalau kita tak pergi ke bangunan parlimen dia, tak Budapest lah kan. Nak pergi ke Budapest parlimen ni ada dua cara lah. Ada banyak cara sebenarnya. Sama jalan kaki ataupun naik public transport ataupun naik kereta. Macam tu lah. Cuma jalan kaki dia ambil masa sikit. Tapi kan kita pun nak explore bandar ni, instead of naik tram, mungkin jalan kaki je lah kot sampai ke sana. Lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit. Cuaca pun tak panas sangat, cloudy je. Memang nice lah untuk kita berjalan. Ini laluan bas. Tapi bas dia dah orang kata ubah suai jadi bas elektrik. Kalau nampak kat atas ni, kita panggil dia OCS tau. Maksudnya bas tu bergerak mendapatkan tenaga elektrik daripada kabel gantung ni. Basnya tak lalu lagi. Dia adalah kekerapan ni mungkin dalam 5 minit ke 10 minit. Bas normal pun lalu sini juga. Tapi bila bas elektrik tu lalu sini, nanti nampak macam ada satu dia punya tangkai je tu, dia akan touch wire ni. Dia akan bergerak lah menggunakan elektrik gitu. Tu ada tram lagi. Dekat sini tram pun berhenti ikut traffic light. Kalau KL boleh buat tram kan, agak-agak kau rasa okey tak? Sesuai ke KL ada tram? Cuba komen. Inilah bas yang saya kata di ubah suai menjadi tram. Nampak tak? Bas ni tak pakai diesel, dia menggunakan elektrik lah. Nampak tak? Dia punya antena tu, dia touch ke wire line ni, dan daripada situlah bas tu bergerak. Dia bas menyamar tram. Sebelum kita nak cross ke Sungai Danube nanti, saya pusing-pusing dulu dekat area di sekitar hotel ini. Kita boleh tengok dekat
kawasan ini tak terlalu banyak sangat crowd tau. Sekarang dah pukul 9.35 pagi, masih kurang lagi sibuknya, dan weathercast pun mengatakan bahawasanya hari ini peluang untuk hujan tu adalah sebanyak 30% ke 50%. Okey, tapi tak apa. Dekat area ni ada banyak jual kedai-kedai souvenir lah, magnet fridge, apa tu lagi, cenderahati lah, baju lah, apa benda semua. Sekarang ni saya nak siasat mana bos saya diorang tu pergi sekarang ni. Nak tengok apa yang diorang shopping tu. Okey, ni bos satu Bos. Oh bos. Bos. Apa bikin? Mencari baju-baju. Kat sini ada t-shirt Budapest, ada fridge magnet, ada souvenir lah. Bos dua mana bos dua? Bos dulu lah. Kita tengok bos dua Ini antara kedai souvenir yang adalah di sekitar tempat ni. Oh, banyaknya ni fridge magnet. Ini adalah gereja. Kita boleh nampak lah, kita tahulah gereja kan sebab ada patung-patung tu. Tapi dekat gereja ni dia ada buat konsert tau. Apa konsert yang diorang buat ni? Nama konsert ni The Best of Classic Vivaldi The Four Seasons. Music Vivaldi yang apa tu? Yang bunyi dia entah ya lagu kan. Sebab dia classic music. Jadi dia buat pada hari apa ni? Rabu dan hari Sabtu pada pukul 7 malam. Hari ni Jumaat, besok Sabtu lah kalau nak pergi tengok. Tapi pukul 7 kita orang dah balik flight kita orang hari Sabtu pukul 11 pagi. Dah habis dah pusing kedai souvenir tadi. Down, kita nak cross ke sebelah. Kita nak cross ke sebelah ni dengan melintasi sungai ni menggunakan jejantas ini. Jom. Jambatan yang kita nak cross lagi ke seberang, dia ada sejarah dia yang tersendiri tau. Dekat belakang ni adalah muzium dia. Saya nak tunjuk kat anda semua. Baiklah. Okey, ni ada je punya exhibition lah Kita boleh nampak kat situ. Connected the Bridge of Pest and Buddha. Sebelum ni saya cakap kan, dia ada dua side, sebelah Buddha dengan sebelah Pest. Saya tak tahu mana satu Pest, mana satu Buddha. Tapi jambatan inilah yang menghubungkan antara dua tanah ni lah. Ini sungai dia. Sungai dia pun agak besar juga sebab kita boleh tengok ferry ni pun besar tau. Bayangkan ferry ni besar, lepas tu dia boleh lalu kat sungai ni. Maksudnya sungai ni memang dalam dan kapal-kapal besar pun boleh lalu lah. Ini kalau kita nak tahu lagi the history of Bridge of Budapest, kita boleh masuk sini. Tapi masih tutup lagi. Mungkin dia akan buka dia buka pukul 11 pagi. Okey, nak masuk percuma sahaja. Okey dah. Jom. Kita nak cross. Di sepanjang jambatan ni kita boleh nampak diorang bubuh log ataupun mangga lah, dan ada tulisan-tulisan dekat sini dalam bahasa yang saya tidak boleh faham. Ini mungkin lah kan, saya cuba translate lah. Diharap cinta kita bertahan hingga akhir hayat. Mungkin lah. Nampak sini, George and Georgia, dia lock cinta dia dekat jambatan ni. Kalau jambatan ni roboh lah cinta mereka. Dekat sini pun ada mangga juga. Astaghfirullahalazim, ni khurafat semua ni. Sini pun ada. Kita boleh tengok lah, banyak nama mangga kita tengok nama-nama couple kat sini, harap menjadilah cinta mereka. Los Krakow dan banyak lagi lah yang dah berkarat pun ada di sepanjang panjang
jambatan ini. Okey, jom kita nak tengok balik jambatan dia punya main structure. Sini dia punya jalan dia berkongsi antara kenderaan kereta persendirian gitulah dengan tram, macam tu lah dia orang punya sistem pengangkutan di jambatan ni. Sangat efisien juga, maksudnya boleh pakai semua. Bas boleh lalu, tram boleh lalu, kereta boleh lalu, orang nak cross jalan kaki nak menyeberang pun boleh juga. Kita ada fotografer fotografer garang nampak tu. Subjek kat sana, dia suruh stay. Oi, jauh no. Nampak tu. Kita nak pergi ke itu Gellert Hagi. Jadi arahnya ke sana. Disebabkan ini adalah percutian yang sangat murah. Kalau boleh kita nak kurangkan, orang kata apa, penglibatan nak masuk bayar-bayar yuran ni, yang mana free, kita pergi sahaja. Dan kita datang just nak ambil, orang kata apa, ambil vibe kan, nak minum kopi, just nak enjoy the view, nak rasalah vibe Europe dekat Budapest. Okay, tak tahu lagi berapa lama kita akan ambil masa untuk hiking ke puncak bukit. Tapi rasanya tak lama, dan dia punya track pun tak terlalu, orang kata, tajam lah. Jadi mungkin estimate dalam 15 ke 20 minit kita dah boleh nampak kita dah boleh sampai ke puncak bukit ni lah. InsyaAllah boleh ni, tak tinggi sangat. Sebenarnya kita orang dah sesat ni tau. Kawan-kawan saya kat belakang tu, dia tak tahu sebenarnya saya ikut map ni membawa ke perumahan manusia yang duduk dekat sini. Kita orang tak nak pergi sana, kita orang nak pergi puncak bukit yang boleh tengok view daripada atas. Tapi tengok sekarang kami end up dekat park yang macam ni. Tapi rasanya dah nak betul lah ni. So just few kilometer lagi dan kita akan sampai. Actually bukan few kilometer, few meter saja lagi. Dalam 400 meter, then insyaAllah kita boleh sampai. Penat. Kita dah nampak dah tamadun dekat sini, dan view macam ni lah yang saya maksudkan. Nampak tak? Dia dekat tempat yang tinggi sikit dan kita boleh nampak keseluruhan bandar. Okay, jadi sikit saja lagi kita kena naik tangga tu dan naik atas bukit tu, dan kita punya bucket list selesai. Sikit je lagi. Oi, jom. Sikit lagi. Kita dah sampai dekat tempat yang kita nak tuju tadi. Belum sampai sepenuhnya, tapi dah orang kata almost 80% lah. Dia lagi tinggi dekat atas tu. Tapi nak tunjuk lah, sebenarnya tadi saya baru tanya local. So sini adalah Buda. Okay, nampak tak jambatan yang kita cross tadi tu? Sebelah sana adalah Pez. Sekarang kita berada di Tanah Buda, hotel dekat sebelah Pez. View macam ni lah yang kita nak enjoy kan. Memang nice. Sekarang ni kita dah berada di puncak Gellert Hagi. Hagi tu lepas Google Translate maksud dia bukit. Maksudnya sekarang ni kita dah ada dekat puncak bukit Gellert. Okey, kalau nak ikutkan sejarah dia ni, Citadella ni sebenarnya benteng tentera yang dibina oleh Kekaisaran Habsburg. So dia bina benteng ni lah, ataupun kubu lah, kubu kecil untuk monitor orang-orang Budapest. Tapi
Statue kat belakang ni dibina untuk memperingati Hari Pembebasan Hungary oleh Tentera Merah dekat ketika di hujung Perang Dunia Kedua. Jadi dah bebas, dia bedalah monumen ni lah sebagai tanda memperingati. Tapi sekarang ni dah ditutup untuk proses renovation. Jadi kita tak boleh nak masuk lah. Nampak tak, dia dah pagar benda semua. Dan saya pun sebenarnya posisi agak bahaya ni. Saya berdiri betul-betul dekat ujung ni, nampak ni. Sambil tu kita boleh tengok pemandangan di bahagian Buddha dan di bahagian PES. Okay, dah selesai dah kita punya second checkpoint. Kalau kita ingat balik kan, first checkpoint tadi Central Market yang tak berapa nak buka tu sebab awal pagi. Ini dah ke kita punya second bucket list lah. Apa nama tadi tu, Gallet Hill. Kita dah nampak Citadella atas tu, monumen apa benda semua. Next kita nak turun daripada bukit ni, kita nak pergi ke Buddha Castle. Okay, let's go Buddha Castle. Here we are coming. On the way nak pergi ke Buddha Castle ni, kita jumpa satu lagi monumen dekat sini. Ini tak ada dalam Google Map tau. Saya akan cari info dia dan kita nak pergi tengok secara lebih dekat lah. Monumen ni menceritakan tentang apa dekat sini kan. Kita boleh nampak dekat situ ada macam satu tugu. Sekejap. Kita turun bawah ikut tangga. Dan kita dah sampai. Kita boleh nampak dekat sini ada tugu tu. Ada satu figura yang memegang tanda salib menghala ke arah PES, macam tu. Kalau kita tengok betul-betul, monumen ni ada dua figura tau. Pertama sekali dia macam nampak macam setan yang sedang mengintai pendeta yang memegang salib. Maksudnya apa? Maksudnya mungkinlah orang panggil apa tu, orang jahat lawan orang baik. Kita nak pergi tengok dekat depan tu, mungkin ada explanation yang dia tulis lah dekat pangkal tubuh tu. Saya dapat sikit informasi tentang monumen ni. Jadi monumen ni sebenarnya adalah seorang saint nama dia Santo Gallet. Okey, dia macam apa? Macam Kristian punya warrior lah, dan dia telah mati dibunuh lah. Dan dia merupakan penaung Kristian untuk Hungary dan juga Budapest. Jadi di mana tempat monumen ni dibina adalah dipercayai tempat dia dibunuh lah. Dia dibunuh oleh, kalau ikutkan informasi dekat sini, dia dibunuh oleh orang-orang pagan. Orang pagan ni orang yang tak ada agama. Okay, sebelum ni Europe dia bukan Kristian tau. Asal dia pagan. Pagan tu dia macam animisme lah. Dia sembah semangat hutan, lebih kurang gitulah. Percaya Tuhan petik lah, Tuhan itu, Tuhan ini. Pagan kan. Jadi Kristian datang selepas tu, dan orang kata saint ni dibunuh lah. Dan dibunuh dengan cara yang agak kejam. Dibunuh dengan dimasukkan ke dalam tong berpenjuru tajam. Lepas tu dia gulingkan daripada atas bukit tu ke bawah. Maka matilah saint tersebut. Okey, dia berlaku pada tahun 1046 Masa tu dikatakan berlakunya pemberontakan pagan. Jadi dibinalah tempat dibinalah monumen ini untuk memperingati individu ini. Sekarang saya berada di hadapan pintu masuk ke Buddha Castle. Kita masuk sini, Buddha Castle ada dekat atas. Di hadapan saya masih lagi Sungai Danube, dan itu adalah jambatan yang ketiga. Kalau nampak macam ada kubah tu, itu dia punya parlimen. Dan ada lagi satu jambatan kedua tu, jambatan moden sikit. Yang jambatan besi tadi tu yang dekat belah hujung lagi tu. Kita daripada belakang sana, nampak tak? Daripada belakang sana tu kita jalan kaki saja. Kita nak ambil vibe bandar Budapest. Kita nak masuk dalam tu dan kita akan check nak masuk dalam Buddha Castle ni kena bayar yuran ke tak. Kalau kena bayar yuran,
Kita tengok daripada luar sajalah. Dekat sini tu banyak tau informasi-informasi yang ditulis dekat board, tapi masalahnya itulah. Masalahnya, nak tahu tak apa masalahnya? Dia tulis dalam bahasa Hungary. Kan? Apa macam nak bacanya pun saya tak pandai. Kulong leges ajenadeko. Apa benda? Ini peta Buda Castle. Dalam satu kawasan yang besar ni, dia ada banyak lah bangunan-bangunan dia tu. Kita boleh tengok kat sini Sekarang kita baru ada dekat sini. Dan inilah dia punya, orang kata apa, tempat attraction je lah. Kalau kita boleh masuk dan kita boleh tengok, kita akan cubalah. Tapi banyak sangat ni, kita orang masa tak banyak ni kan. Mana yang boleh cover, kita cover lah. Saya berada dekat betul-betul tengah-tengah kawasan Buda Castle. Jadi Buda Castle ni dia adalah, orang kata apa, dia ada banyak bangunan-bangunan lah yang dikumpulkan dalam satu tempat dan dijadikan istana lah. So consider ke semua bangunan tu adalah kawasan istana. Okey, daripada sini pun kita boleh nampak apa tu bangunan parlimen. Itu next kita punya checklist yang keempat. Ni yang ketiga, Buda Castle. Lepas ni kita nak pergi ke sana. The best trip ni kan, yang paling best trip ni, kita semua jalan kaki je. Dan sekarang pun dah pukul 1.25. Lagi pukul 3.30 dah maghrib. Memang siang sangat pendek lah dekat sini. Dan inilah suasananya. Yang kita tengok tadi tu, dia punya pertukaran shift untuk tentera yang menjaga bangunan ni. Dia buat dia punya seremoni lah untuk tukar guard kan. Dia ada buat muzik-muzik sikit. Lepas tu adalah dia punya istiadat dia kan. So kebetulan je sebenarnya kita dah nak balik dah ni, nak pergi ke next bucket list. Tiba dengar orang main apa tu, drum kan. Sekali rupanya diorang tengah tukar askar. Jadi saya dapat rasakan lah belakang ni bangunan yang penting juga sebab ada orang guard bangunan ni kan. So maksudnya ini memang dia jaga betul lah tempat yang penting kan ni. Tapi kalau penting, kenapa dia buat jadi tourist attraction kan? Adalah kot simboliknya ataupun adalah cerita dia tu kan. Dah, jom kita nak pergi ke next stop.
Parliament Building. Let's go. Kita nak menyeberang balik ke PES. Okey. Ini tadi Buddha Castle. Dan kita tadi naik daripada jambatan yang seberang sana. Dan ini adalah jambatan yang satu lagi lah. Okey, kita nak seberang jambatan ni untuk pergi ke Parliament Building dekat sana. Jambatan sini pun ada log memang penuh lah dengan log ni Dan kita akan tengok mungkin ada lagi log dekat depan sana. Tapi dekat sini kurang sikit lah log dia. Mungkin sebab jambatan ni jambatan baru, design dia pun macam ni kan. Mangga tu kecil je, tak boleh lah nak masuk dekat celah-celah alang ni kan. So kurang sikit lah mangga dia. Okay. Di belakang saya ini adalah Parliament Building yang terletak di bahagian PES, Budapest, Hungary. Okey, ada sedikit cerita tentang bangunan Parlimen ni. Bangunan Parlimen ni siap dibina pada tahun 1896. Ia mengambil masa selama 17 tahun untuk dibina. Dan mengapa Parliament Building ni ikonik? Sebab bila dia siap di tahun 1896, itu adalah bersamaan dengan penubuhan 1000 tahun negara Hungary. Dan bangunan ni berdiri daripada tahun 1896 sampailah hari ini. Kalau pergi ke Budapest, mesti kena ambil gambar dengan bangunan ni sebab bangunan lama ni. Dekat sekitar bangunan Parlimen ni kita boleh nampak ada monumen orang yang sedang menunggang kuda. Lepas tu ada bangunan itu sendiri. Dan sebenarnya kawasan ni luas. Dekat sebelah sana pun ada juga. Kita akan pergi tengok kejap lagi. Bangunan Parlimen ni besar tau. Tadi kita nampak macam kecil sebab kita tengok daripada sisi depan. Ini kita tengok daripada satu sudut yang lain. Besar tau bangunan dia ni. Bayangkan bangunan tahun 1896 masih berdiri teguh lagi. Kita tengok surrounding dia ada apa. Okay. Ini tempat pelawat lah, orang lalu lalang kat sini. Ada stesen tram dekat sini. Lepas tu ada hotel, ada cafe dan macam-macam lagi dekat sini. Langit dah gelap tapi sekarang baru pukul 3.36 petang. Bayangkan 3.36 petang dah gelap. Jadi dengan baki masa yang bersisa tak berapa banyak lagi ni, kita nak tengok Budapest punya nightlife macam mana. Semalam nak tengok dah lewat sangat. Sekarang ni orang kata awal petang, awal malam. Kita nak tengok vibe malam dia macam mana. Okey, kita dah naik boat untuk river cruise. Sebenarnya ini orang kata last minute. Kita datang asal nak tanya harga je berapa kan. Lepas tu rasa harga macam okey, harga dia lebih kurang dalam RM35 macam tu untuk 1 jam tour. Dia akan cruise lah Sungai Danube. Lepas tu kita bayar. Ingat konon-konon nak buat intro lah untuk buat video benda semua. Masuk intro jalan tak sempat. Nak tunjuk lah macam mana boat dia nak masuk, cara proses beli. Tapi senang je. Kalau datang ke Budapest, korang pergi je dekat riverside ni. Nanti dia ada banyak orang kata apa, jetty tau. Nanti pergi je kat jetty tu, tengok je punya timing berapa. Lepas tu pergi masuk dalam kapal tu, bayar je. So harga dia tak terlalu mahal lah. Tengoklah kalau nak ambil dinner cruise mahal lah kan. Tapi kalau untuk ambil cruise yang biasa macam ni, dalam standby lah dalam RM35, RM40 lah kan. But okey lah, just nice lah. 1 jam dalam RM35 macam tu, okey lah kan, tak adalah mahal sangat.
ni kan, bila dia dah sampai ke point terakhir dia akan buat U-turn dan dia akan cruise di sebelah satu lagi. Macam tadi kita cruise di sebelah PES kan. Now dia akan cruise di sebelah Buddha pula. Kita turn kamera ke depan. Gitu dia. Kita akan lalu balik bawah jambatan ni. Cuma bezanya tadi kita dekat sebelah sana cruise. Sekarang ni dia cruise dekat sebelah tebing yang satu lagi, sebelah Buddha. Masih lagi berada di dalam kapal yang sama, tapi ini dekat tingkap bawah. Tengok member dah penat lah, kesian dia kan. Tapi tak apalah, ada heater kan dalam ni kan, dia selesa sikit lah. Jadi dekat tingkap bawah ni je ruangan yang tertutup, ada heater, selesa lah. Kalau kita nak chill-chill kat sini boleh. Kalau kita nak ambil angin sejuk kan, outdoor, kena pergi ke bumbung tingkat atas. Lepas tu dia ada checkpoint dia boleh berhenti. Kalau kita nak berhenti kat sini, kita boleh keluar, dia akan berhenti lah. Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3 sampailah nanti akan berbalik ke tempat asal. Total perjalanan ni 1 jam. Terpulang lah, sama ada nak habiskan 1 jam ke ataupun kita nak turun ke mana-mana point. Tapi bayarannya sama. Berapa tadi? RM35 lebih kurang. Tadi dah puas dah atas tu lah, kita turun bawah lah ambil haba panas. Okay, inilah dia night life dekat Budapest. Ini night life yang halal lah. Night life yang tak halal banyak je, tapi kita ambil yang syariah compliance. Oh, bersih. Pukul 4. Tapi masalahnya sekarang pukul 4. Kau tengok pukul 4 dah gelap macam ni kan. Macam dah malam sangat, tapi rupanya baru pukul 5. Sekarang ni banyak lagi boleh jalan sebenarnya tau. Cuma dah gelap. Kita ingat yang dah malam sangat. Kita baru habis lepas river cruise. Dia tak adalah tepat-tepat sejam, dalam 40 minit, 50 minit macam tu lebih kurang. Ini bot yang kita orang naik tadi tu bot ad hoc kita orang naik tadi tu. Itulah botnya, kecil je. 2 tingkat, tingkat atas open, tingkat bawah ada heater. Now kita nak pergi last tempat sebelum kita balik hotel dan bersiap-siap untuk balik besok. Kita nak pergi dia punya night market. Jom kita tengok. Kita dah sampai dekat night market di Budapest. Katanya ada 2. Satu dekat sini sebelah PES, satu lagi di sebelah Buddha. Jadi info yang saya dapat ni memang berdasarkan kepada Google dan ChatGPT lah semata-mata. Dan saya harap saya berada di kawasan yang betul. Depan ni saya pusingkan kamera saya. Ini night market dia. Kita nak tengok apa yang dijual dan apa yang menarik kat sini. Ada kafe yang best-best ke, kita minum kopi ataupun apa-apalah yang kita boleh nak lepak-lepak, chill out sikit dekat sini. Deret kios ni banyak jual decoration, ada jual perhiasan juga. Dan kita tengok kios ni, dia ada jual art, dia jual art dekat sini. So nak beli diary ke apa ke, boleh beli dekat sini. Dan ada lagi hias-hias, banyak barang-barang art lah barangan kulit pun ada dekat sini. Ada jual tali pinggang, ada jual wallet. Ini local brand lah ni. Nama dia apa ni? Kotai. Ada jual magnet dekat sini. Magnet handmade 2,350 Hungarian franc. Ini semua handmade ni, bukan kilangnya. Ini semua untuk decoration lah. Dan nak Christmas kan. Ini pun ada juga souvenir, cawan, barang-barang apa tu? Barang-barang tembikar. Sebelah sini pun sama juga. Kita tengok sebelah sini ada apa. Ni ada orang kata apa, aksesori wanita. Ada necklace, ada anting-anting.
Saya nak beli magnet fridge je sebenarnya. Magnet fridge yang biasa-biasa yang ada tulis Budapest, yang ada tulis Hungary. Tak naklah yang seni sangat kan, yang daripada apa tu, Tembika tu kan jatuh pecah kan. Lagipun kita naik flight murah, tak boleh beli barang banyak sangat lah. Cuma boleh apa tu, bawa bag 7 kilo saja. Jadi tak boleh lah nak shopping kau. Cuaca tak nice Kita tunggu hujan daripada matahari naik tadi. Sekarang matahari dah jatuh, baru hujan turun. Tapi hujan dia tak lebat sangat, hujan gerimis. Tapi sejuk juga. Okey, kita tengok lagi. Ada jual topi dekat depan saya ni. Kalau korang peminat topi, sebab ada setengah-setengah orang kalau pergi bercuti dia suka beli benda-benda pelik kan. Ini antara contoh lah barang-barang yang orang kata rare sikit lah. Instead of magnet fridge, bolehlah beli topi. Saya bukan tak nak beli topi. Masalahnya kalau saya beli topi-topi yang tebal-tebal macam ni, bilanya saya nak pakai kan. Sebab Malaysia panas satu. Even Mekah pun time winter tak macam Riyadh. Dia punya winter dia tak adalah sejuk sangat. Kita ada apa lagi, pewangi rumah selalu. Kalau saya travel dengan wife saya, dia suka beli pewangi rumah, sabun, macam ni lah. Dia suka. Tapi Alhamdulillah lah dia tak ada, jimat sikit duit. Saya nampak bag handbag. Ini local craft ke ataupun factory made? Malah lah nak tanya kan, sebab kalau tanya macam nak beli, Lala tak beli, kesian dekat ni seller tu. Ni bag. Apa lagi ada dekat sini? Tu bag dia macam tu. Sebelah dia jual gelas. Dia jual gelas dekat sini. Gelas-gelas yang macam ni, perhiasan rumah lebih kepada lah. Nampak. Kios ini dia jual apa ni, picture frame. Dia jual frame gambar saja dekat sini. Dengan ada sikit barang-barang kayu, tempat simpan kunci. Tapi banyak jual frame lah dekat sini. Custom punya frame. Situ tempat gantung kunci. Ini frame lagi, peta dunia Beli frame ni dapat sekali lah dengan barang dekat dalam. Kita tengok kat sebelah. Sama juga. Barang-barang aksesori perempuan lah, anting-anting. Lelaki nak pakai anting-anting pun boleh, tapi pelik lah, dilihat oleh masyarakat sekeliling kan, untuk kita punya norma. Dekat sini ada jual, ada jual poster. Kita boleh tengok dekat sini gambar-gambar lama dia print atas postcard. Ini boleh ni kalau kata korang suka apa benda tu, beli postcard tulis kat belakang. Wish besar gila babi ni, 420 kilo pig. Ini makan apa babi ni? Sini pun gambar babi juga. Ni gambar babi lagi. Ini pun gambar babi lagi. Babi betul lah. Ini babi lagi. Ni babi lagi. Mana lagi babi? Ni babi lagi. Wish, lain macam kebabian postcard ni. Dekat sebelah kedai postcard babi tadi ada jual seramik punya perhiasan. Ada seramik bunga, ada seramik little girl kat sini. Ni pun sama juga. Cuma dia pada seramik, kalau kata nak bawa balik tu kena berhati-hati sikit lah, takut pecah. Ni kalau korang yang suka gantung-gantung perhiasan kat rumah ni kan, bila ada angin lalu je ni kan, nanti dia bunyi geding. Okey, kita tengok kat sebelah dia ada apa lagi. Ini lain daripada yang lain. Ini par art. Dia apa ni? Dia macam bentuk buah-buahan tapi digantung ke dapur lah. Kalau korang yang tak pandai masak tapi nak nampak dapur macam chef, bolehlah beli ni. Lepas tu gantung. Dia ada bau something tau. Bau dia macam jadi memang ada bau yang macam bau makanan yang real, tapi ni bukan real tau. Dia nak bagi orang kata apa, dapur tu hidup ada bau-bau sikit kan. Dekat sini pun ada Hard Rock Cafe. Jadi pada peminat ataupun kolektor t-shirt Hard Rock Cafe, kalau ke Budapest, jangan lupa untuk datang dan singgah tambahkan koleksi anda, sebab dekat sini ada satu Hard Rock Cafe. Selain daripada gerai-gerai jualan craft tangan, kafe, Hard Rock Cafe, bar,
Dekat sini pun ada tourist information. Kalau kata nak naik bas untuk city sightseeing, boleh beli terus daripada kios ini. Tapi kalau kata anda masih nak lagi best lah kan, explore city ni yang betul-betul explore, better jalan kaki lah. Cari kasut yang bagus, sediakan peralatan lah, sebab sekarang ni musim hujan, kena prepare lah, bawa payung ataupun beli baju sejuk yang ada hood, bolehlah cover. Sebab hujan kat sini dia tak lebat sangat, dia gerimis tapi dia berterusan. Basah jugalah, kamera saya ni pun dah kena hujan dah, so hopefully elok lah kan. But so far okay. Kita tengok lagi kat depan ada, saya nampak apa tu, Fashion Street Budapest. Okay, ini Fashion Street Budapest. Dekat sini berkemungkinan lah dekat kiri kanan kedai-kedai ni jual barangan fashion lah. Ini Massimo Dutti sebelah kanan. Sebelah kiri ni ada Cigar Tower. Bagi peminat cerut, nak try cerut ke, boleh pergi ke Cigar Tower. Harga saya tak tahu, mungkin harga mahal lah kan. Cigar, mana ada cigar yang murah. Ada Zara dekat sini, Zara Home. Okey, Zara Home ni bukan baju Zara tapi lebih kepada orang kata aksesori rumah, pinggan, mangkuk dan sebagainya. Kejap, macam mana barang rumah boleh masuk Fashion Street? Tak apa, ini kedai bos boleh nampak tu, kedai bos. Dan sepanjang-panjang street ni lah memang semua buat jual baju lah, barang-barangan fashion. Sebab tu nama dia Fashion Street. Logiknya macam tu lah kan. Settle dah. Hal kita tadi dekat night market, okey lah, macam-macam barang lah kita boleh beli. Ada barang yang handmade, ada barang yang biasalah factory made kan. Tapi okey lah, vibe kat situ best lah kan. Nampak lah dia orang punya aktiviti malam-malam nak shopping. Ada butik lah, ada Hard Rock Cafe, macam-macam lagi lah. Last aktiviti kita nak balik hotel dah. Tapi tadi kita jalan kaki kan, sekarang kita nak try naik tram. Harapnya sampailah, sebab bahasa di sini macam susah nak faham tapi tak apa, kita cuba. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. Ni last ni kita nak pergi ke tram station dia. Dah tak larat nak jalan, kita naik tram saja balik ke hotel. Kita dah sampai tram station underground. Kita kena masuk bawah ni. Kita cuba kena beli tiket. Dekat sini kena beli tiket. Dan lepas tu kita akan turun ke bawah sana. Kita dah beli tiket, kita dah validatekan tiket ni. Now kita nak naik tram. Satu stesen je pun kan. Tapi itulah, dia pelik sikit, dia aneh sikit kaedahnya tu. Alright, kita dah keluar daripada stesen kereta api. Kita naik kereta api tadi, bukan naik tram sebab dia underground. Harga dia RM5 tak, RM5 lebih kurang lah, RM5. Tapi tiket dia macam mana harga pukal tau. RM5 boleh jalan sampai ujung ke dekat ke, tetap kena bayar harga single. So dia ada package tadi saya tengok masa beli dekat mesin tu. Ada pas 1 hari, ada pas 1 bulan. Macam tu lah. Kalau nak jimat, beli pas 1 hari . Kalau nak lagi jimat, belilah pas sebulan kan. Kalau nak bercuti kat sini sebulan. Okay, kita punya trip dah habis. Kita nak balik ke hotel. Kita nak rehat sebab kita dah jalan. Memang kita push kau-kau hari ni. Nak cover Alhamdulillah. Tak dapat banyak tapi boleh lah. Kejap, belum lagi. Masa nak balik hotel tadi, kita orang jumpa apa? Kita orang jumpa Indonesian Culinary Restaurant. Dia tulis sini 100% halal. Okey, kita singgah makan dululah sebelum balik ke hotel. Kita sudah berada di dalam restoran Indonesia, rumah makan Indonesia ya. Ini persekitarannya. Kita boleh lihat sangat-sangat suam. Panas hangat. Kita nak tengok menu apa ada ni. Kita ada rendang,
Kita ada sup kuning, kita ada itik goreng, kita ada Indonesian salad, gulai kambing pun ada, sup daging sayur, ada bakmi jawa kuah, empal gepuk, sate ayam, rawon nasi goreng. Ush, macam-macam lah kan. Kita nak try lah satu. Kita punya makanan dah sampai. Ini ayam geprek, ini gado-gado. Kita ada lagi ayam penyet tak sampai lagi, 2 pinggan. Untuk Fairuz bos 1 dan untuk Sofian bos 2. Ini teh ais gede Satu lagi pun sama. Itu apa tu, air jus limau. Okey, cuba tengok semua. Okay, kita dah selesai kita punya makan malam. Nak tunjuk sekali lagi kedai ni di mana. Okey, inilah nama restorannya, Indonesian Culinary Restaurant. Dia berdekatan dengan stesen kereta api bawah tanah M3. Kalau korang nak try restoran ni kan, kalau ada kelapangan datang ke Budapest nak rasa orang kata apa, masakan Asia Tenggara, boleh lah pergi ke sini. Harga dia lebih kurang dalam RM60, RM70 macam tu. Okey lah kan, standard lah Europe. Kita nak balik ke hotel, kita nak rehat yang baik. Esok kita dah nak balik ke Jeddah. InsyaAllah jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye.